kenapa kita tak pernah fokus untuk bina aset? Sebab itulah balik pada episod 2 hari tu kan. Satu sebab masa anak pertama kita dah kumpul hutang banyak sangat. Okay, then nak perbetulkan balik, nak orang kata ni balik, so kita explore skill unit trust tadi tu kan. Sebab dalam unit trust ni pun bila kita jadi agent, kita banyak pergi bengkel sana sini kan, belajar pasal financial, urus saving apa semua tu kan. So tapi masa tu bukan sebab satu ilmu lah, satu lagi sebab kita nakkan duit side income tu untuk tutup hutang semua. But it didn't help sebenarnya. Okay, tu nanti buat part lain. So it didn't help, but positif dia adalah kita dapat banyak ilmu pasal financial tu kan. Okay, investment apa semua tu. And yes, it's another skill yang kita unlock, belajar saham apa semua tu. But then tu sebab pertama lah kenapa kita tak bina aset masa tu kan. Sebab kita tak ada exposure macam sekarang, hujung jari je korang dapat info apa semua kan, awareness semua tu. So hutang. And then bila masa kita kerja as unit trust tu kan, masa tu dah anak nombor 2. Bila anak nombor 2, and then you are a wife and a mom kan. So you bayang lah kan, ada kerja hakiki, lepas tu you dengan side income, lepas tu dengan hutang, and then you nak manage side income ni untuk tutup hutang semua kan. So macam mana you nak bina aset tu? And kalau I tahu mesti ada orang tanya, then your husband? Guys, husband kita bukan anak datuk, bukan anak Tan Sri, bukan apa T20 yang main golf club apa semua tu, macam husband apa Datin Intan Najwa semua. No. Okay, kalau tak I pun tak seragi lah macam kita, tak seragi lah macam tu. No, husband kita orang biasa, which is masa tu jujur salary kita lagi tinggi pada dia, but kita cover each other lah kan, macam tu. So actually kenapa kita struggle tu, actually kita nak, yelah sama-sama kan rumah tangga, so kita 50-50 masa tu. Okay, kita 50-50. And then so back balik pada kenapa kita tak bina aset tadi. So itulah dia kan. Lepas tu bila dah keluar anak nombor 2, and then kita decided to resign tadi, ingat kita cakap kita resign. Okay, kita resign. Itu reason kedua kenapa kita tak fokus untuk bina aset. Sebab masa tu kita dah ni reason kedua kenapa kita tak fokus bina aset tu. Sebab bila anak kedua ni dia ada cerita kenapa kita resign. Sebab ingat balik masa dekat episod 2 tadi kita cerita masa anak pertama tadi premature, betul? Anak pertama tadi premature, so kita hantar dekat kampung Melaka dengan my mom lah. My mom yang jaga, so nenek dia jaga apa semua kan. And then kan kita jadi weekend mom kan, so ulang alik. Kadang-kadang bila husband cuti sekali, kita akan balik sekali apa semua kan. Sebab husband pun kerja shift time tu. Kita separuh shift, bukanlah separuh shift, macam most 80% kerja weekdays lah. Tapi kadang-kadang kita kena kerja juga Sabtu Ahad, sebab kita train manager Domino's kan. Manager ni diorang kan kerja shift. So kadang-kadang ada bila time training fasa yang kena masuk diorang punya shift tu, kita kena kerja Sabtu Ahad. So so kadang-kadang shift, kadang tak shift. So kadang bila kena husband tu shift dia dari off day yang weekdays, so kita balik lah kan sama. So masa kita weekend mom kan, so sampailah anak nombor 1 ni, dia masa tu dah pandai bercakap. Dia macam dia macam dah pandai bercakap, macam dah besar sikit. Masa tu umur 3 tahun tak silap umur dia. Yes, 2 ke 3 tahun macam tu umur dia. So kita sampai sekarang ingat momen tu yang buatkan kita buat keputusan gila tu. Momen di mana masa tu kita nak on the way nak balik KL tau. On the way nak balik KL, dah packing semua kan. So bawa adik dia semua. Masa tu
biasalah sebelum balik salam my mum semua kan, lepas tu cium dia semua kan. So lepas dah cium dia semua kan, moment yang korang tahu tak, macam bila eye to eye kan, macam korang kalau terpandang satu mata tu kan, ting, macam okay, dia macam anak dia pandang kita, kita pandang dia, so ting macam tu. So dia moment yang dia tak cakap apa-apa tau, dia masa dia pandang kita, dia tak cakap apa, dia macam pandangan yang just 1 second je, 1 or 2 second punya eye to eye je, eye contact eye contact yang few second je, yang masa-masa kita ingat mata tu gimana, dia tak cakap, tapi macam maksudnya tak ada suara pun, tapi bila pandangan tu kan, masa kita drive balik KL tu, balik tu dia macam kita macam dapat rasa apa yang dia rasa masa tu. Tahu tak apa yang my thought masa tu, masa yang eye to eye punya few second tu, dia macam bercakap dengan dia macam tertanya-tanya, kenapa adik tu ikut mama tapi dia duduk dengan nenek. Okay, faham tak perasaan tu? Dia tak cakap, tapi itulah orang kata insting, mother instinct kan. So bukanlah esoknya, adalah that weekend ke lah. So bila husband kita orang sama-sama cuti apa semua tu, dan kita discuss dengan husband, kita cakap, kita luarkan lah thought yang kita rasa ni kan, macam dia dah masa tu, my first daughter masa tu dia dah pandai bercakap, tengah petah bercakap semua kan. So nampak kat mata dia macam dia rasa kenapa adik ni duduk dengan kita tapi dia duduk dengan nenek. So disebabkan kita tak nak diorang ni PJJ, so kita dengan husband decided untuk PJJ. Korang faham tak? Sebab masa ni kan dia dengan adik dia PJJ, sebab Kasha duduk dengan kita, so hantar babysitter bila time kita kerja semua kan. So dia duduk dengan nenek sebab dia premature kan. Then so husband agree, walaupun this is the part yang kita bersyukur, husband agree walaupun dia tahu hutang tu berkeliling, nak kena bayar kereta, nak kena bayar ni kan. Tapi of course masa sebelum kita resign tu ada backup lah. Tu kita cerita. So kita decided untuk resign. Sebab tak nak dia dengan Kasha PJJ kan. So that's why kita resign, decided untuk balik kampung, while my husband akan fokus kerja dekat KL lah. Kan, sebab career dia pun masa tu dia pun tak stable. Bukanlah tak stable, maksudnya yelah, income nak kena grow kan. So takkan nak terus design apa semua macam tu kan. So decided dia kerja KL, stay KL apa semua tu, kita balik dengan anak-anak. So means kita akan manage anak lah kan, manage kids apa semua tu. Dia fokus cari nafkah lah kan, apa semua. Okay. So that is masa ni, bila masa proses masa ni side income tu jalan lagi, kita buat lagi unit trust tu, HIO tu kan, duk ni lagi pergi event sana event ni apa semua kan. But then masa resign ni ni cerita dia. Okay, kita dah tak fokus untuk bina aset lagi dah. Okay, sebab kita dah fokus sebab dah resign kan, nak resign tadi kan. So kita dah fokus, dah tak ada dah fikir nak bina aset. Kita fokus untuk nak tutup hutang tadi tu, sebab dah ada family, dah ada kids kan. Masa ni dah tak fikir dah nak bina aset, kita fikir untuk survival punya skill lah. Okay, masa ni lah sebelum resign tu, kan kita weekend mom kan, so cuti je kita masa tu dah apply lah few
vacancy kat Melaka kan, tapi bukan vacancy yang same as position kita lah kan. Sebab maksudnya kita masa ni lah kita downgrade life 360 darjah. Daripada memang masa ni tak fikir dah career, dah tak fikir career tau. Sebab kita fikirkan kids tadi kan, so kita tak fikir career. So apa ni, dekat sini itulah Allah, orang kata kat sini dah bila kita reflect balik kan, ingat balik time masa kita nak resign tu, Allah tu dah orang kata atur yang mana betul-betul sebelum kita resign. Sebelum kita resign tu, okay, masa kita tengah pregnant kan Kasha dalam perut lagi tau. Masa tu kita ingat lagi, masa tu company sponsor untuk trainer-trainer ni dapatkan satu certificate tau. Certificate ni is actually a lifetime, which is certified trainer yang mana certificate ni maksudnya kita boleh bawa keluar. Senang cerita sekarang ni, okay, sekarang ni kita ada certificate tu kan. So sekarang ni walaupun kita dah resign ke apa ke, kita bukan trainer, tapi kalau sekarang ni kita nak conduct training kat luar, kita ada certificate, kita certified. So orang tak boleh kata kau bukan trainer tiba-tiba nak buat kelas. Tak, I certified. So itulah yang company provide masa tengah mengandung dengan Kasha tu. Dia kursus tau, nak dapatkan certification tu kena pergi itulah kursus apa semua, memang kena go through training semua kan. And masa tu kita ingat lagi, memang masa tu tengah betul-betul lah tengah pregnant kan, dia 7-8 bulan macam tu. Memang mengah jangan cakap lah. Memang kalau husband boleh ingat balik time tu, memang kita sampai overnight dekat, bukan kita je lah, maksudnya ramai lah trainer time tu kan, sebab nak siapkan assignment semua kan, nak siapkan projek semua, nak complete benda tu. Kadang-kadang sampai balik pukul 9 malam, kadang pukul 10 malam kita orang stay kat office 10 malam semua kan. Kadang-kadang lepas tu bila time, jangan cerita lah, memang kalau kita recall balik, tidur dekat storeroom, dekat office tu. Bukan tidur, nak take a nap lepas tu nak sambung balik apa semua kan. Dengan nak jaga pregnancy lagi. Okay, so that is where macam kita sangat bersyukur Allah, itulah Allah dah atur kan, kita dapat that certificate, certified trainer punya license tu sebelum resign. Okay, so resign, masa resign tu kan. So resign tu memang kita downgrade. Masa tu kita masa cari job, masa nak apply job dekat Melaka tu, korang pun tahu kan beza industri KL dengan industri dekat Melaka. So jangan expect lah nak dapat job yang ni kan. Memang masa tu tak fikir lah, sebab kita punya goal nak pindah kan, nak pindah Melaka. So kita just apply apa je job yang ada masa tu tau sebenarnya. Walaupun gaji berapa-berapa pun, kita masa tu tak tengok gaji. Gaji pun dah naik, tengoklah juga, tapi kita tak di expect macam gaji yang sama lah. Memang totally downgrade 360 darjah. Lepas tu downgrade, dan kita dapat job sebagai cikgu tadika, which is private, tadika Chinese tau. Okay, tadika Chinese. Memang downgrade gila gaji. Kalau korang nak bayangkan sedowngrade macam mana, kita downgrade separuh daripada gaji kita. So separuh daripada gaji kita yang kat KL tu, bukan separuh lagi, separuh tu kan, lepas tu less sikit. So memang tak sampai separuh pun gaji kita masa tu, 1000 lebih je. 1000 lebih. Memang downgrade kau-kau. Lepas tu downgrade kau-kau. Lepas tu dapat job tu kan, so dapatlah pindah Melaka kan. Tahu tak bila pindah Melaka, masa tu kids dua-dua baru, yang seorang 2-3 tahun, yang seorang lagi baby lagi kan. So my mom jaga, so I pergi kerja, my mom jagalah. Kan masa tu tak anak kecil lagi, dua-dua both kecil lagi. Okay, so masa ni high O dengan side income tadi tu jalan lagi So balik kerja,
hadap phone pula. Kan hadap phone duk main business. Lepas tu bila cuti pula Sabtu Ahad pergi jumpa klien apa semua, buat appointment, cari appointment semua tu kan, buat call calling masa tu. Agent unit trust call calling apa semua tu kan. And then this is where my whole life memang berubah 360 darjah. Bukan career je yang berubah 360 darjah tau. Whole life memang, itulah kita kata yang back pada episod 1 kan, episod 1 ke episod 2, episod 2 kan, yang kita kata kita ingat graduate ni lepas tu boleh life akan goes as plan kan. Kita letak dia tak straight, dia berliku-liku. Sinilah liku-liku dia yang start, kat sini liku-liku dia start. Kerja cikgu tadika tu tak lama sebab kita bukan seorang yang suka budak. I'm not kids friendly. So kita sangat stres kerja kat tadika tu, walaupun kerja dia nak senang tak, kerja dia senang tau. Sebab yelah kerja cikgu tadika ni senang, tapi dia stres sebab budak-budak. Stres sebab budak. So kita resign tau. This is the real turning point. Aku banyak turning point, tapi ni memang real turning point. Sebab tadi at least masa resign tu, sebelum kita resign tinggalkan career tu, at least kita buat backup kan. Yang ni betul-betul gila kita resign cikgu tadika tu. Sebab cikgu tadika tu at least adalah salary kan, walaupun kita downgrade daripada career yang lama tu. Betul-betul my career, kita tinggal career tu dan baik Melaka, tapi at least benda tu bergaji kan, kita ada salary. Tapi yang ni memang betul-betul keputusan paling gila. Kita resign cikgu tadika tu untuk fokus dekat freelance, which is memang tak ada gaji lah maksudnya tau. Freelance tu maksudnya kita nak fokus dekat side income tadi tu lah, HIO dengan apa tadi tu, agent unit trust. Okay, agent unit trust consultant, which is tak ada salary yang fix. Tapi of course ni pun kita discuss dengan husband apa semua kan. Guys, dekat sinilah turning point. Memang ini adalah titik terendah dalam life kita sepanjang kita orang kata sebelum kita capai apa yang kita capai dekat umur 40 sekarang ni. Okay, titik terendah as a wife, titik terendah as a mom, titik terendah as a daughter kepada my parents, dan titik terendah pada diri sendiri juga tau. Okay lah, nak cerita pasal titik terendah ni kan, kita sambung episod 4. Okay.